Pergi ke laut menjala ikan, sampannya bocor terkena pahat. Warung Pantun kami bawakan, tetap bersiaran di hari Ahad. Rasanya sejuk air perigi, diambil sidara tepian titi. 10.10 minit pagi hingga 10.30 minit pagi, kami berpantun tanpa henti. Selamat datang ke Warung Pantun. Singgahlah dulu rancangan yang penuh dengan keindahan seni pantun. Dengarkan Berbalas Pantun bersama-sama tetamu jemputan dari Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan Perwila yang akan singgah dengan topik-topik yang menarik. Jangan lupa janji temu kita hari Ahad pukul 10.10 minit pagi hingga pukul 10.30 minit pagi. Warung Pantun, di mana seni dan hiburan bersatu. Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Selamat datang dan juga selamat mendengarkan rancangan Warung Pantun. Singgahlah dulu, eksklusif kami bawakan secara langsungnya di Labuan FM. Dan hari ini saya DJ Fias selaku juru pantun bersama-sama dengan anda dalam segmen variasi. Dan hari ini juga edisi istimewa kita bawakan Warung Pantun, yang mana anda boleh ikuti melalui laman Facebook Labuan FM. Kita ada siaran langsung dan juga laman TikTok Labuan FM. Serta jangan lupa anda boleh juga dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Baik, istimewanya kami bawakan rancangan Warung Pantun yang mana kita akan bersama-sama dengan rakan strategik kita dari Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan ataupun lebih dikenali sebagai Perwila. Awal dah kita tekan lonceng ya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, ayo kita nak buka gelanggang pantun kita hari ini dengan pantun pembukaan. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu yang mana tema untuk hari ini adalah hidup berjiran. Sebenarnya sangat penting ya. Hidup berjiran ni tidak kiralah jiran itu berada di belakang, di depan, di atas, di bawah. Yang penting hidup berjiran ni perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Okey, kita akan mulakan kita punya Warung Pantun hari ini dengan pantun pembukaan daripada saya sendiri. Pulau Labuan, Pulau Mutiara, tempat berdagang kuihnya bingka. Awal bismillah pembuka bicara, warung pantun kini dibuka. Burung pegar intai kelisa, hinggap sejenak di pohon pedada. Harap pendengar sihat sentiasa, Labuan FM hiburkan anda. Diikat belung, seikat longan, diikat sama di pohon ara. Hidup berjiran jadi pegangan, menjadi tema di dalam bicara. Baik, dah seronok dah. Dah seronok dah saya berpantun, dah naik syekh dah. Jadi seperti biasa kita akan tampilkan para pemantun kita. Ialah dalam berpantun ni mestilah ada yang menjual dan mesti ada yang membeli. Jadi mari saya tampilkan pemantun yang pertama. Manis pekat si air nira, lepas dimasak di dalam kuali. Tutur manis dalam bicara, siapa gerangan hadir kembali. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Di sini saya Kak Teh DJ. Ya. Suara pun sengau. Dipahami. Okey, saya mulakan. Silakan. Budak-budak bermain guli. Guli digolek ke sana sini. Wah. Kini Kak Teh hadir kembali bagi menyahut seruan seni. Wah, okey. Bukan kata calang-calang ya tetamu yang kita bawakan hari ini. Hadirnya kembali itu bermakna hadir kembali itu perjuangannya tidak terhenti di situ. Kita bawa kembali ke konti Labuan FM. Ya, baik, perjuangan seni. Semestinya bukan seorang pemantun saja kita bawakan hari ini. Namun ada juga seorang lagi pemantun yang penuh sopan santun, kecil mulik orangnya. Okey, kita tampilkan hari ini. Jadi saya nak perkenalkan tetamu kita yang kedua ini dalam pantun juga. Boleh kan? Boleh. Okey, baiklah. Ke Tanjung Aru menuntut ilmu, ilmu dituntut membuat gemala. Sekian lama tidak bertemu, gerangan siapa hadir semula. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Silakan.
Di pagi cerah mengambil kentang sambil melihat orang bertani. Watika Masturah kembali datang dari Perwila hadir ke sini. Wah, kan? Kita tampilkan lagi sekali juga tetamu kita. Itulah dia Puan Nur Watikah yang turut hadir bersama-sama kita hari ini. Okey, baiklah. Jadi kita dah perkenalkan dah tetamu kita 2 orang hari ini, yang pastinya mereka kembali membawa perjuangan seni pantun hari ini menerusi Warung Pantun. Jadi tanpa melengahkan masa, kini kita akan bermula gelanggang pantun kita dengan pusingan pertama. Jadi saya akan menjual pantun kepada Puan Fatimah Ibrahim terlebih dahulu. Boleh? Boleh ya. Okey. Jadi ni antara DJ Fiaz dan juga Kak T kita. Okey, jadi Kak T boleh dengarkan pantun ini? Silakan. Okey, baiklah. Dengarkan ya. Ya. Terbang rendah burung merpati, hinggap sekawan di atas cemuran. Hidup muafakat membawa erti. Apa dimaksud hidup berjiran? Okey, baik Silakan. Saya beli pelikat di pasar tani. Terbeli kasut dan juga joran. Hidup muafakat. Saling harmoni. Itulah maksud hidup berjiran. Baik. Itulah maksudnya ya. Yang kata sangat penting untuk kita jaga hidup berjiran ni. Semestinya Kati, kalau kita hidup berjiran ni apa orang kata, kita kena ada tolak ansur kan. Ya, pentingnya muafakat lah tu semestinya. Okey, seterusnya. Saya lagi jualan ni kan. Itulah saya nanti ni. Ya, dengar sini ya DJ. Silakan. Indah tercipta hiasan hantaran. Beralas baldu berwarna jingga. Hubungan kita sesama jiran, mengapa perlu ia dijaga? Mengapa perlu ia dijaga? Mengapa perlu dijaga tu? Okey. Berat juga soalan ni. Kenapa perlu kita jaga hubungan kita sesama jiran? Okey, saya balas boleh? Saya berikan pantunnya boleh tak, Kak Teh? Okey, silakan. Boleh ya? Dengarkan pantun saya ni ya. Pahit-pahit ulam pegaga, jatuh seikat di pohon semalu. Hubungan jiran bagai keluarga, saling membantu bila perlu. Syukur, Alhamdulillah. Itulah kepentingannya dalam orang petani sesama keluarga ni. Sangat penting kita ni menjaga hubungan, sebab kalau sekiranya ada kesusahan, jiran ni lah juga akan datang menolong kita ni. Betul tak kata? Dia orang lain yang pertama ni datang ni, jiran semestinya ni. Sebab ia ada yang duduk di sebelah kiri, sebelah kanan, di sebelah depan kan. Jadi sangat penting ya untuk kita ni menjaga hubungan kita ni sesama jiran. Okey, terima kasih Kati. Kali ni kita ni kan bersama-sama dengan kita ni punya tetamu yang kedua lagi hari ni. Okey, kita beralih kepada Watikah pula. Okey, Watikah, boleh saya menjual pantunnya? Tadi jual beli pantun dengan Kak T, sekarang dengan saya lagi. Semestinya. Macam dah sabar-sabar je ni. Memang tak sabar dah ni. Memang tidak sabar. Okey, baik, dengarkan ya pantun ini. Kelat manis rasa rambutan, dihinggap seekor sirama-rama. Hidup berjiran jadi tuntutan, apa antara amalan bersama? Anda jual, saya beli. Silakan. Terbang sang helang hinggap di batu, ke sana sini mengintai mangsa. Ringankan tulang, suka membantu, hidup harmoni sepanjang masa. Betul. Okey, kalau kita sentiasa meringankan tulang, kita membantu, insya-Allah harmonilah hidup kita ya, Watika. Gitulah. Dah 2 kali dah ni saya membeli ni. Okey, sekarang baik. Giliran saya pula menjual. Okey, silakan. Kejap, saya cari dulu beg duit kat mana tadi. Okey, silakan. Cuaca redup, angkat jemuran, basah jemuran bertumpuk-tumpuk. Jika hidup dikelilingi jiran, bagaimanakah perpaduan dapat dipupuk? Kalau tadi soalan Kak T, mengapa perlu kita jaga hubungan sesama jiran, kali ini Watikah bagi lagi soalan. Bagaimana perpaduan dapat dipupuk? Okey, dengarkan pantun saya ini ya, boleh? Baiklah. Kalau sudah jual mestilah dibeli, kan? Okey, dengarkan ya.
Pakai baju kancing suasa. Oh, macam lagu pula ni. Pakai baju kancing lah suasa. Okey, kita pantun. Pakai baju kancing suasa, dicuri pula oleh si kera. Ternampak pula sekawan siput. Hidup majmuk berjalin, bangsa bertukar budaya, bertukar cara. Wah, menarik betul pantun ni ya. Okey, baik. Itulah kata kita perlulah hidup majmuk berlainan bangsa. Jadi kita dapatlah memupuk perpaduan kita dengan sebaiknya. Betul? Betul. Semestinya. Okey. Jadi kita sudah selesai tadi pusingan pertama dan juga pusingan kedua. Pusingan pertama tadi kita perkenalkan diri. Pusingan kedua kita bertanya sambil memastikan agar kita faham tentang kepentingan hidup berharmoni bersama dengan jiran. Tapi sebelum tu lapar lah. Yalah, kita kan di warung. Kati kan? Moda apa? Ada moda makan? Tika moda lah tarik kan, mana tahu. Ni bagi satu. Oh, tiba-tiba ni pula lah kan, di kedai mamak lah pula. Kita di warung pula, lupa. Okey. Baiklah, kita akan terus lagi. Kita punya pusingan yang ketiga ni. Ni Kati ni macam nervous je ni. Ni kali saya pun ikut nervous dengan Watika pula ni Kali ni dengan Watika pula. Oh, okey, faham. Jadi semestinya lah orang kata kalau sekiranya kita ada tetamu pun kena saling berjual beli lah. Jadi bila tetamu berjual beli, jadi kita dapat di sana perjuangan seni itu tidak terhenti pada seorang. Berdua-dua terus berjuang. Okey. Jadi semestinya kita ke pusingan yang ketiga, yang mana tetamu kita pula yang akan berpantun sesama mereka. Jadi sudah bersedia untuk berjual beli? Sudah? Sudah. Okay. Sudah. Semestinya sudah. Jadi sini saya mulakan ya. Ya. Boleh. Macam tidak sabar-sabar pula. Dengar sini. Burung merpati terbang sekawan, turun hinggap di dahan rendah. Berselisih faham sesama jiran. Apakah penyelesaian yang paling mudah? Jadi selalunya mungkin ada jiran yang selalu bermasam muka kan, tiba-tiba perselisihan faham. Jadi kita mau dengar macam mana si Watika ni membeli pantun daripada Kak T ni. Silakan. Izinkan saya membeli. Silakan. Bertanam kacang baja-bajakan, dilupa jangan tanam penggaga. Ajak berbincang saling maafkan agar hubungan tetap terjaga. InsyaAllah. Itu yang penting hidup berjiran. Iya. Saling maaf-maafkan. Betul. Saling bukan hari raya saja bermaaf-maafan. Ya, bukan hari raya saja. Betul. Setiap hari kalau boleh. Semestinya. Okey, jadi kita mungkin ada mungkin Watika lagi mau berjual pantun. Silakan. Jadi giliran saya yang menjual. Silakan. Indah sulaman hiasan terkini dipakai bangga ketika lebaran. Dalam zaman media sosial ini, bagaimana menjaga hidup berjiran? Termengut sekejap Baiklah, dengar sini ya, Nur. Iya. Ni Kak Ti jawab ni. Di mana letak gubuk Pak Rahim? Di tepi sawah dekat telaga. Jalin ikatan silaturahim agar muhibah saling terjaga. Yang penting tu ikatan silaturahim tu kan mesti kukuh. Mesti kukuh kan. Ikatan ukuah tu mesti kukuh. Jadi muhibah tu akan saling terjaga. Hubungan bersama jiran tu akan sentiasa terjaga. Jadi sudah selesai kata berjual beli pantun sesama sendiri. Macam sekejap saja DJ. Macam sekejap. Sabar. Masa ni cemburu lah. Itulah itu. Tidak mengapa. Apapun itulah dia berbalas pantun di antara tetamu kita sebentar tadi pada pagi ini. Baiklah, para pendengar Labuan FM, semestinya hidup berjiran ini merupakan orang kata asas penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan juga sejahtera. Kerana jiran ini adalah individu yang kata tinggal berdekatan dan juga sering kita berkongsi persekitaran, kemudian kemudahan serta orang kata pengalaman harian. Selalunya ada kan jiran yang mungkin akan kita
kita kenali mungkin dah lama ataupun jiran baru yang baru pindah kan. Jadi hubungan kejiranan yang baik ini dapatlah orang kata diwujudkan dengan sebaiknya kerana ia boleh mewujudkan suasana yang aman, saling percaya dan juga penuh kerjasama. Jadi melalui amalan bertegur sapa ini dan juga bertolak ansur serta saling menghormati, hubungan antara jiran ini dapatlah kita perkukuhkan tanpa mengira latar belakang bangsa, agama ataupun status sosial. Okey, dan juga semestinya orang kata semangat tolong menolong dalam kalangan jiran ini amat penting, terutamanya ketika kita menghadapi kesusahan seperti kemalangan, bencana alam ataupun kecemasan. Dan keprihatinan jiran ini bukan sahaja orang kata meringankan beban, malah menanam nilai kemanusiaan dan empati dalam masyarakat. Dan selain itu, penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, sambutan perayaan dan juga mesyuarat komuniti dapat mengeratkan silaturahim serta memupuk rasa tanggungjawab bersama-sama dengan keselamatan dan juga kebersihan kawasan. Jadi amat penting ya hidup berjiran ini kerana ia juga mendidik masyarakat agar menjaga adab dan juga etika seperti tidak mengganggu ketenteraman, menjaga kebersihan dan juga menghormati privasi orang lain. Dalam dunia moden yang semakin individualistik ini, nilai kejiranan perlu dipelihara agar tidak luntur. Jadi secara kesimpulannya, hidup berjiran yang harmoni ini mampu membentuk komuniti bersatu padu, selamat dan juga saling menyokong dan seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan negara secara keseluruhan. Wah, itu kan. Jadi itulah kata kepentingan sebenarnya dalam kita menjaga hubungan sesama dengan keluarga. Kalau Kati mungkin hidup berjiran, ada jiran juga sebelah kiri kanan depan. Ada kan? Kalau Watika macam mana? Ada. Ramai kan? Itulah. Jadi kita pun sepatutnya sentiasa berbanggalah kerana ada jiran-jiran yang baik dengan kita kan. Hidup aman damai. Okey, sebelum kita berpisah, tetap kita ada juga sebenarnya pantun penutup mungkin yang telah pun bawakan yang disediakan oleh tetamu kita daripada Kak T dan juga Watika. Jadi untuk kali ini kita nak dengarkan pantun penutup. Mungkin kita mulakan dengan Kak T dulu. Silakan. Terima kasih DJ. Macam sekejap saja kan DJ? Itulah. Belum lagi setengah jam. Dah nak berpisah. Itulah. Ya, dari sini ingin saya bawakan sebuah pantun lah lagi kan. Silakan. Untuk pantun penutup. Ya. Tanam padi, tumbuhnya lalang. Tanam lalang, tumbuh jerami. Jikalah warung pantun berulang, jangan lupa jemputlah kami. InsyaAllah. Okey, itu daripada Kati ya. Giliran saya lagi. Silakan Atika. Macam tidak sabar ya. Dah sabar dah ni. Letup-letup si buahku ini, orang utan menangkap belalang. Pantun penutup sampai di sini, moga ikatan terus gemilang. Iya, baiklah. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada tetamu kita Kak T dan juga Watika yang sudi bersama-sama singgah di Warung Pantun hari ini dan juga kata menjadi tetamu untuk episod kali ini dalam rancangan Warung Pantun. Singgahlah dulu. InsyaAllah ada ruang dan peluang mungkin kita akan bersama-sama lagi kita ya menerusi Warung Pantun ini, Kak T dan juga Watika. Dan sebelum Kak T dan juga Watika berangkat pulang ataupun yang kita ni sini berinot. Okey, jadi saya pun nak ucapkan juga pantun penutup daripada saya. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okey, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah bolehlah kita berjumpa lagi. Pulau Labuan tiada berbukit, ada pun bukit di Batu Arang. Budimu tuan bukan sedikit, dari dahulu hinggalah sekarang. Okey, terima kasih juga diucapkan kepada pendengar Labuan FM yang mengikuti rancangan Warung Pantun hari ini. Semestinya ada yang mengikuti kami juga menerusi live TikTok, juga ada daripada live Facebook Labuan FM yang sedang memandu pada ketika ini, mungkin sedang mendengarkan kami juga. Terima kasih. Sekali lagi dimaklumkan bahawa rancangan Warung Pantun akan bersiaran setiap hari Ahad pukul 10.10 pagi hingga pukul 10.30 pagi. Dan sebagai pantun penutup, sekali lagi Warung Pantun kita ini, saya nak berikan lagi 2 rangkap pantun yang terakhir sebagai penutup
untuk Warung Pantun episod kali ini. Dengarkan ya. Ya. Manis air buahku ini. Oi, lepas ni mau carilah air manis-manis. Diletak cawan di tepi kuali. Cukup sekian kali ini. Minggu hadapan insya-Allah bersua kembali. Duduk bersimpuh berbalas papan sambil menuba ikan beracun. Siapa gerangan tetamu minggu hadapan, nantikan hanya di Warung Pantun. Jadi untuk itu sekian saja Warung Pantun kita untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Di episod akan datang. Adakah mungkin Kak T dan juga Watika akan kembali? Kita nantikan. Okey. Jadi daripada saya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama kami menerusi segmen variasi sehingga pukul 3 petang nanti, dan insyaAllah saya akan temankan anda dengan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Okey, jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami di semua platform laman Facebook. Kita ada TikTok, kita ada YouTube juga ada, dan juga kita ada aplikasi X. Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama kami untuk mendapatkan pelbagai informasi menarik dan juga pastinya kata maklumat terkini. Daripada saya, insyaAllah kita berjumpa lagi di Warung Pantun ini, InsyaAllah pada minggu depan. Jumpa lagi ya, InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kembali selepas ini. Bye.